Assalamualaikum, selamat berpuasa. Berjumpa lagi dalam rancangan 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri. Petang ni saya nak kongsikan resepi berbuka puasa nanti ya, untuk lauk berbuka puasa, iaitu ketam masak lemak cili api bersama dengan nanas ya. Cara saya mudah sangat-sangat, campak semua dalam periuk ni ya, dan siap. Meh saya tunjukkan. Mula-mula kita blend bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang saya gunakan, cili api, masukkan saja dalam blender. Cili api agak banyak sebab dah namanya masak lemak cili api kan, tentulah kena ada cili api dan sedikit pedas ya. Dan bahan blend, kalau orang lain mungkin tak pakai bawang untuk masak lemak ni, tapi saya pakai bawang putih, bawang merah dan juga halia ya. Kita akan blendkan sedikit buah keras untuk memekatkan lagi ya masak lemak kita. Kita masukkan dalam 3 ketul ataupun 3 butir ya. Kita letak air. Kita akan blend halus ya. Tak tumis ya. Masukkan terus ketam kat dalam ni. Kita masukkan bahan blend tadi ya. Tumpah je dalam ni. Mudah sangat-sangat ya. Dan saya suka nanas ni masukkan sekali supaya airnya keluar ya. Dan bahan lain ada daun kunyit ya, kita ada serai yang telah diketuk, dan tak lupa juga ini juga bahan utama, iaitu ibu kunyit yang telah pun saya tumbuk ya menggunakan lesung batu ya. Masukkan terus dalam ni ya. Kita akan masakkan dulu bahan-bahan ni, tak letak air, tak letak santan ya, sampai orang kata apa, bahan-bahan ni agak sebati bersama ketam. Lepas itu barulah kita masukkan santan ya. Kacau dulu, bagi dia betul-betul orang kata apa, sebati, dan bahan ni masaklah orang kata dia tu. Biarkan tutup. Api besar pun boleh ya, api kecil pun boleh, tak ada masalah. Selepas dah mendidih, bahan blend ataupun bahan yang kita dah ketuk tadi ya, dah masak, barulah kita masukkan santan. Ketam ni bukanlah lama sangat ya masaknya. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Okey? Jom kita tengok ketam tadi ya. Okey, selepas kita tengok ya, ketam ni dah separuh masak ya, bahan-bahan tu dah tercampur, bau pun dah sedap apa semua, boleh letakkan santan ya. Boleh masukkan santan, boleh tambahkan air ya. Masak lemak cili api ni kena ada kuah ya. Kena ada kuah sikit. Bolehlah masukkan garam, masukkan perasa jika suka ya. Bismillah. Garam dia pun kena lebih sikit ya. Kita letakkan perasa, cendawan ya. Macam tu ya. Saya tak letak asam keping ya, sebab saya guna nanas yang agak masam, jadinya insya-Allah sedap dah depan ni. Bila dah masukkan santan, api jangan terlalu besar, takut nanti santannya pecah ya. Alhamdulillah, masak dah ni. Ya Allah, bau dia ya. Dah boleh matikan api. Masak lemak cili api ketam kita dah siap. Nampak tu, ketam isi penuh. Nampak tak tu ya? Ya Allah, hari ni kebetulan pula tudung hijau ya, periuk hijau, baju hijau, dapur pun hijau ya. Sejuk tak mata memandang. Apa pun, selamat mencuba ya.
ketam, masak lemak cili api bersama nanas. Kita dalam rancangan 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri.